Inilah perlawanan yang ditunggu antara pemain rating tertinggi dan lawan rating kedua tertinggi di dunia. Okey, kat sini kita ada putih dimainkan oleh Hikaru Nakamura menentang hitam oleh Magnus Carlsen. Alright. Hikaru mulakan dengan naik ke F3, dibalas oleh Magnus dengan D5. Seterusnya kita ada pawn ke G3, G6, D4 dan bishop ke G7, bishop G2, knight F6 dan kat sini dua-dua pemain membuat castling lah 0-0, 0-0. Okey, C4 oleh Hikaru bagi free pawn. Okey, kenapa? Sebab kalau pawn D makan pawn C4, kat sini move yang ada banyak move, tapi move yang biasa putih mainkan adalah untuk knight letak ke A3 dan cuba untuk makan balik pawn macam ni. Kalau hitam cuba defend memang akan kucak-kacir. Jadi jangan duk defend pun. Alright. Okey, C4. Tapi kat sini selepas C4 Magnus tak makan lah. Magnus mainkan pawn ke C6. Kita ada queen ke B3. Barulah Magnus makan pawn D makan pawn C4, queen makan pawn dan bishop ke F5. Kita ada knight ke C3, knight B ke D7 dan seterusnya bishop ke F4 kat sini. Knight B6 serang queen, queen lari ke B3 dan knight F pergi masuk ke D5 untuk serang bishop di F4. Kat sini untuk pemain armatur terutamanya jangan tergopoh gapah. Jangan nampak boleh buat fork terus pergi, terus serang dua-dua macam ni dan seronok. Yeay, menang. Tak. Okey, sebab kena tengok dulu jadi ke tak. Kat sini memang tak jadilah sebab knight boleh makan knight C3 dulu dan selepas pawn makan knight C3 kita ada bishop boleh makan pawn free kat sini. Tak pasal-pasal bagi free. Ingatkan dapat buat taktik kan? Jadi selepas knight F ke D5, putih ataupun Hikaru mainkan larikan bishop ke E5 kat sini. Kita ada knight makan knight C3, pawn B makan knight C3 dan seterusnya bishop ke E4. Dan pertukaran bishop kat sini, bishop makan bishop G7, king makan bishop G7 dan kita ada rook A ke C1. Seterusnya C5 oleh Magnus. Kenapa Magnus bagi free pawn? Sebab kat sini kalau pawn D makan pawn C5, inilah yang dimainkan oleh Hikaru. Kita dapat tengok struktur, structure pawn sudah pun rosak kat sini dan dua pawn ni akan cuba diserang oleh Carlsen nantilah. Alright, kat sini Carlsen mainkan knight ke D7, kita ada queen ke B4, kawal pawn tu sambil serang bishop. Jadi knight ke F6 dimainkan, kawal bishop dulu, bishop ke H3 dan kita ada queen ke C7, cuba untuk letak pressure ataupun tekanan lah ke atas pawn-pawn C. Alright, knight D4 kat sini. Kita ada B6, kita ada pawn C makan B6, pawn A makan B6 dan kita dapat tengok ada dua, bukan satu tekanan tapi dua tekanan ke atas dua-dua pawn kat sini. Okey, queen ke B2 oleh putih, rook ke A4 dan seterusnya. Kat sini bishop ke E6. Bagi free bishop kenapa? Kat sini jangan makanlah. Kalau korang makan memang selamat ke alam barzah lah. Okey, sebab knight makan pawn akan ada fork kat sini, royal fork kita panggil, serang king dan boleh makan queen free lepas tu. Alright, jadi bishop E6 kenapa dimainkan? Ini merupakan satu gerakan orang panggil gerakan fancy, gerakan yang nampak stylo Milo sebabnya dia sebenarnya nak kawal pawn kat sini. Bishop ni nak datang dan kawal pawn dengan cantik dan bishop tu pun duduk kat tempat yang cantik. Itu dia punya idea lah. Okey, rook ke A5 kat sini, kita ada bishop masuk ke B3. Pawn E5 serang knight dan knight lari ke C2. Seterusnya H5, H4 dan knight ke G4. Kat sini sekali lagi, pemain armatur jangan gopoh, terus tolak pawn ke F3 nak buat fork, nak makan salah satu, tak jadi. Sebab kat sini bishop walaupun dia boleh makan terus, knight tak ada masalah, tapi yang lagi bagus ialah dia boleh mainkan queen pergi masuk ke sini check. King terpaksa lari ke H1 dan selepas itu barulah makan. Okey, bishop makan knight C2. Bishop makan balik dan seterusnya knight boleh masuk ke E3 dan kita dapat tengok knight sangat strong, sangat powerful, sangat kuat dan ada ancaman ke arah king putih. Ini tak bagus dan fork tadi tak berjaya lah. Okay, sebab tu selepas knight ke G4, fork tak dimainkan kat sini. Hikaru larikan dia punya knight dulu. Lari pergi ke A3 terlebih dahulu dan kat sini kita ada pawn ke G5. Okey.
Soalan kedua pula, boleh ke nak buat fork ni? Knight dah tak ada. Okey, jawapan dia masih tak boleh. Masih membahayakan kesihatan sebab kalau buat F3, okey, kita macam biasa, Carlsen boleh masukkan queen dia pergi ke C5 buat check dulu. Lepas king lari ke H1, kita ada pawn G boleh makan pawn H4. Kat sini semestinya putih boleh makan bishop. Putih tak boleh nak makan knight lah sebab ada bishop sedang pin kat situ. Jadi kat sini dia boleh F makan bishop di E4 dan dekat sini H boleh makan pawn G3. Dan kita dapat tengok walaupun hitam dah tak ada bishop, tapi tengok ni ada serangan-serangan yang menakutkan kat sini. Jadi sebab tu Hikaru tak tolak pawn ke F3 lah. Okey, kat sini dia buat apa? Dia mainkan knight pergi ke C4, serang rook terlebih dahulu. Tapi Carlsen tak larikan rook dia. Dia pilih untuk pawn G makan pawn H4. Dan kalau tengok kat sini sebenarnya knight tak boleh nak makan rook lah sebab ini gerakan yang tak berapa bagus. Sebab kalau knight makan rook, H akan makan, pecahkan lagi, G3 ni pecahkan kubu lagi, dan kalaulah knight tu lari ke C4, G boleh makan lagi pawn F tu buat check. Dan kita dapat tengok kat sini king tak boleh lari ke mana-mana, jadi rook terpaksa makan pawn. Dan kita dapat tengok lah, knight nak makan rook pun boleh, nak sambung serang guna queen ke ataupun guna buah lain pun boleh. Banyak masalah yang putih akan hadapi lah. Sebab itulah dia tak makan lagi rook. Kat sini Hikaru mainkan pawn ke F3, barulah dia buat fork. Okey, Magnus mainkan queen ke C5 check, king lari ke H1, dan kat sini kita dapat tengok sebenarnya hitam yang mempunyai kelebihan, hitam yang best kat sini. Tapi ada satu sahaja gerakan yang sepatutnya hitam buat, iaitu rook pergi ke A6, larikan rook daripada dimakan. Ini sebenarnya sebab masa tak banyak, jadi Magnus pun tak sempat nak fikir, dan ini pun gerakan yang susah untuk dicari. Sebab apa ni bagus? Sebab kalau pawn makan bishop E4 sekalipun, kita dapat tengok kat sini lah ada banyak struktur yang rosak dan king tu masih lagi berada dalam keadaan bahaya. Ini masih lagi menang untuk hitam. Tapi selepas king lari kat sini, Magnus dah buat kesilapan dengan larikan bishop pergi ke A8. Dia sayang bishop dia tak nak kena makan sebab dia nak kekalkan pin kat sini, dan membenarkan Hikaru untuk knight makan rook. Dan bila makan macam tu, pawn B makan knight A5 tu, kat sini ia memihak sedikit kelebihan kepada putih lah. Alright, pawn E4 dimainkan oleh Hikaru. Dah tengok bishop dah tak berapa bagus lah kat situ. Dan kita ada pawn H makan pawn G3 dan seterusnya bishop ke D5. Cuba untuk tukar terus bishop yang power kat sini. Okey, bishop makan bishop D5, pawn E makan bishop D5 dan seterusnya knight pergi ke E3, serang rook. Rook lari ke G1, serang pawn dan pawn tolak ke H4, kawal macam ni. Kita ada pawn ke C4, kawal juga pawn dia. Dan kita dapat tengok kat sini serangan Carlsen ke atas Nakamura dah tak ada, semakin berkurang. Okey, queen D4 oleh Carlsen, queen makan queen, pawn makan queen, dan kita ada pawn pergi ke D6. Jelas kat sini kita dapat tengok idea Hikaru adalah dia nak pakai dua pas pawn ni untuk tolak dan tukar jadi queen lah. Alright, rook B8 kat sini, kita ada rook B1, cuba untuk tukar rook. Semestinya jangan tukar rook, okey. Kalau tukar memang habislah, ini boleh naik. Kat sini sepatutnya Carlsen mainkan rook pergi ke C8, okey, serang pawn ni. Sebab kalau pawn D7 tolak sekalipun, lepas tu rook boleh masuk ke D8 dan kita dapat tengok salah satunya akan mati dan bahaya sudah tak ada lah. Okey, tapi kat sini sebab macam saya cakap tadi, masa tak berapa banyak, Carlsen pergi blunder rook ke D8, menyebabkan pawn ke C5 boleh dimainkan oleh Nakamura, kawal macam ni. Dan walaupun Carlsen boleh bawa king dia pergi ke F6, kat sini dah terlambat sebab move terbaik dimainkan oleh Hikaru kat sini untuk tolak sahaja pawn ke C6. Tolak bagi free pawn. Kenapa? Sebab kat sini selepas Magnus makan pawn D6, C7 dimainkan, rook ke C6 nak makan pawn tapi tak sempat sebab rook G masuk ke C1, kawal dan cuba untuk serang rook macam ni. Kat sini Carlsen memang dah nak kalah, dia cuba untuk letakkan knight dia pergi ke C4 tapi ini pun tak berjaya sebab Hikaru buat satu lagi move yang sangat bagus. Okey, boleh cuba korang stop video ni kat sini, cuba pause dan cari apakah gerakan terbaik putih untuk menang. Silakan. Okey, kat sini apa gerakannya? Gerakan terbaik sudah semestinya untuk rook pergi ke B6. Wow, ini gerakan yang bagus. Dan kat sini Carlsen rook makan rook dan selepas itu
tak makan naik je, terus Nakamura naikkan pawn tukar jadi queen, dan kat sini Castle terus resign dan menyerah kalah. Okey, kita undur sikit saja. Okey, apa jadi kalau rook tak makan rook? Apa jadi kalau knight makan rook? Sudah semestinya rook akan makan rook, buat check. Dan lepas king lari, rook akan makan knight, dan dah ada seekor rook ni memang menang lah.